Assalamualaikum guys. Hari ni Abang Su bersama seorang bekas peserta kursus kita. Tuan Haji, boleh perkenalkan diri? Nama saya Haji Muhammad Nabi Jalil, tinggal di Paris 17 Darat, belakang Akademi Unggas je, tak jauh. Saya telah mengikuti kursus, beberapa kursus lah di Akademi Unggas. Yang terkini, kita ikuti kursus AI. Boleh membantu kita lah. Buat poster kan? Poster, buat iklan dan sebagainya. Betul. Jom kita tengok hasil kursus AI Tuan Haji. Jom. Hasil daripada kursus AI, saya cuba praktiskan dalam perniagaan saya. Pertama sekali, buat iklan. Iklan, kita ada kedai Sri Murni di sini, ada kedai runcit, kedai ada sudut makanan sunnah dan juga sudut set Australian dan penjagaan diri. Jadi saya gunakan AI untuk buat iklan ni. Nampak menarik lah. So ni dua banner ni Banner dari hasil belajar AI dengan kami lah. Wow. Hari tu kita buat peresmian. Kita panggil lah Pak Imam Masjid dan juga orang kampung. Ramai lah datang. Hari Rabu 24 hari bulan. YB pun datang. YB pun datang. YB puji tak banner. Mesti cantik YB kata. Petangnya tu si Canas dengan yang Abang Joy. Dia datang. Sebab bukan apa Tuan Haji, kami tertarik dan berbangga dengan hasil yang Tuan Haji belajar tu. Tuan Haji terus aplikasikan dan hasil dia sangat cantik. Sangat menarik. Belum mahir lagi lah. Tapi tak apa, belum mahir pun dah macam ni hasilnya dah cantik lah. Yang apa? Gemina yang buat video tu belum. Yang video belum aplikasi lagi. Tapi yang poster dah. Tapi ini pun dah cukup cantik lah dan sangat membantu Tuan Haji. Ini saya buat ni dalam masa tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit dah siap kan. Dulu kalau nak hantar design, kalau orang buat design, sebelum ni saya buat pancing, hantar kat anak saya yang buat photo printing ni. Pancing bagi kat dia dah lama lah, sebulan lebih. Dia kata siapa nak buat design. Tak ada orang nak buat design. Kalau dia nak buat design, dia terpaksa tinggalkan kerja lain. Jadi bila kursus AI, kita cuba aplikasikan dalam masa 5 minit dah. Betul. Siap design. Daripada sebulan jadi 5 minit dah siap dah design. Betul. Okay, so terima kasih Tuan Haji atas perkongsian hari ni. Last dari Abang Su nak tanya. Tuan Haji akan recommend ke kursus kita dekat orang lain? Sudah, insyaAllah lah. Kalau saya jumpa kawan-kawan lah, hasil daripada kursus AI banyak membantu. Kerja-kerja pengurusan, baik perniagaan ke. Saya buat pertanian juga di depan tu. Dan mungkin akan applykan ni untuk apa tu, produk pertanian lah. Produk pertanian. Saya dah buat permohonan untuk tanam nenas, lembaga nenas, dan dia cadangkan lah supaya gunakan nama anak untuk mohon agropreneur muda. Mohon mungkin bantu. Abang Su boleh bantu. Betul, boleh, insyaAllah. Siapa yang nak mohon gerak agropreneur muda pun kita boleh bantu nanti. Jadi risau Tuan Haji. Okay, so terima kasih Tuan Haji sekali lagi Abang Su ucapkan. So guys, kalau korang pun nak sertai kursus di Akademi Unggas, korang boleh tekan saja link di bio TikTok kita. Alright.